welcome back to my channel. Hari ni kita akan bermain game strawberry, tapi bukan strawberry yang kita pernah main hari tu, tapi strawberry ini. Jadi tanpa pasir-pasir je kita start. Korang ingat lagi tak video akak katak yang akak katak main dengan Hajar dia strawberry tu? Tapi bukan strawberry yang ni tau, akak katak main dengan Hajar hari tu. Hari tu mainnya lain. Ini dia ada tambah satu lagi perkataan. Tadi dah bagi tahu kan? Cuba jawab kat komen. Korang rasa patut tak akak katak buat lagi pasal tower ni? Aduh, sakit kepala. Ya. Ni dekat strawberry je ni. Kan betul, senang. Easy game. Oh, ini. Tengok. Senang je. Sebab dia ada tu. Kalau tak ada tu, dia jadi susah sikit. Macam tower strawberry tu kan. Macam tu lah. Susah dia. Oh, ini kena pijak dekat strawberry je Kalau tak pijak kat strawberry dia, nanti nyawa kita berkurang tau. Nak jatuh. Tak ada checkpoint lah game ni. Ke itu checkpointnya? Tu kot checkpoint dia. Checkpoint dia ni. Rasanya ini checkpoint dia. Ada tangga, jadi tak payah susah-susah. Kejap korang. Okay, jom kita mula lagi. Aduh, jalan sesat ke apa ni? Kek. Kita jumpa kek. Kena ambil ke kek tu? Tak payah. Jalan sesat. Ini ke jalan dia. Korang, kita dah jumpa. Akak katak dah jumpa dah. Oh, tak habis lagi. Ingatkan dah habis tadi. Aduh, ilah. Tak apa, kita akan mati. Nak mati. Nak balik kampung. Macam ni nak mati? So, kita kena main lagi lah ni. Sampai cari ni. Apa namanya? Laser. Apa tu? Ui. Dah cubalah. Core blocks. Headless. Okay, dah. Kecoh tepi ni. Tuh. Sebab kita pakai topeng kan. Jadi tak safe lah. Tak bagilah dia. Please lah, nak cari laser dia je. Easy dul. Easy sangat korang. Korang bolehlah main game ni kalau nak game senang ke apa ke. Mati. Ui, tak strong.
Payahnya lah kalau tak checkpoint. Ah! Susah. Tapi kita kena sampai yang akhir. Pro gila dia orang ni. Pro sangat-sangat. Lagi pro daripada akak katak. Suara akak katak serak sebab batuk. Banyak makan aiskrim. Kat sekolah kan ada jual aiskrim. Akak katak makan aiskrim banyak. Lagi yang peris Oreo tu yang sedap. Siapa kat sini murid aiskrim je? Angkat tangan sikit. Cakap kat komen. Hihi. Kenapa akak katak cakap macam tu? Sebab saja nak tahu. Tak kata boleh. Susah. Sikit lagi tadi nak jatuh. Si baik tak jatuh. Boleh jalan. Tak boleh. Tipu. Akak checkpoint korang yang tu. Jatuh. Nasib baik jatuh sampai sini je, tahu tak? Alah, yang ni senang. Kita dah jumpa dah tadi. Kita mesti lawan orang. Kita sini kan tadi. Kenapa game ni dia tak buat checkpoint Susahlah tak ada checkpoint ni. Ingatkan strawberry tu yang checkpoint. Rupanya bukan. Cheese fajar sekali. Cheese emang fajar sekali. Kita boleh je wall hook yang tu, tapi takut jatuh. Apa ingat kita tak pandai ke apa wall hook? Yuk. Alamak. Sama je. How dare you? Kita nak kacau orang Kalau ada orang tahu tak kita nak buat apa, kita nak buat macam ni. Ada tangga. Alamak, tangga di tepi pula dah. Kita akan menang. Ini macam Squid Game. Congratulations. Yay. Kita menang. Yeay. Okay, terima kasih kepada semua yang dah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share supaya video lain tidak mudah terlepas. Dan komen jika kakak tak boleh buat lagi tower macam ni, okay? Thank you ke Teki. Alah mati.